kekuasa dunia. Kisah benar di sebalik nama Samsung. Selamat datang guys. Video kali ini berkenaan asal-usul Samsung yang menambat hati pengguna dari seluruh dunia. Di sebalik setiap jenama besar, ada kisah yang tidak pernah diceritakan sepenuhnya. Begitu juga dengan Samsung, nama yang kini sinonim dengan kemajuan teknologi, inovasi dan gaya hidup moden. Namun, di awal penubuhannya pada tahun 1938, Samsung hanyalah sebuah perniagaan kecil milik seorang lelaki bernama Lee Byung-chul di bandar kecil Daegu, Korea Selatan. Ketika dunia baru keluar daripada kemulut perang, Lee Byung-chul memulakan perniagaan,